Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke Studio Bayan at TV Gapena bersiaran dari Reruai Rumah Gapena Bilik Kenanga, Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, bersempena dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2025. Jadi pada petang ini kita meneruskan siaran podcast kita dengan pengisian yang bersama tetamu yang kita undang khas daripada Universiti Putra Malaysia. Selamat datang kepada Profesor Madya Dr. Kamareh Kamarudin, itu pensyarah UPM. Selamat datang, Doktor. Ya, terima kasih Puan Azhar. Alhamdulillah. Macam mana perjalanan hari ini? Lancar. Saya menggunakan komputer. Alhamdulillah. Itu pilihan bijak sebab masing-masing semua takut akan terperangkap dalam kesesatan bukan kesesatan, kesesakan macet akibat daripada jadual kepengurusian ASEAN ni, banyak jalan yang ditutup ya. Ramai orang takut, dan sebenarnya suasana di WTC ini sejak semalam agak saya boleh katakan lengang kabarnya sahabat-sahabat kita di tingkat atas berada dalam suasana seperti dilanggar geroda, tidak menunjukkan kurang sekali pengunjung. Kita di bawah ni boleh tahan juga semalam. Alhamdulillah hari ini menunjukkan trafik yang agak tinggi, dan tentulah sekali memberikan semangat kepada kita semua berbanding semalam ya. Jadi kita harapkan pada hari-hari yang mendatang ini lebih ramai lagi, terutamanya kumpulan daripada IPT dan juga sekolah-sekolah yang akan datang membawa rombongan pelajar untuk bersama-sama berjalan-jalan, tengok buku, makan buku, minum buku, main buku, pegang buku, cium buku. Asalkan kita dapat mengakrabkan diri kita. Tak beli pun tak apa, sekurang-kurangnya kita encode dulu, beri peluang kepada pelajar-pelajar, anak-anak kita untuk mengakrabkan diri dengan buku. Ambil bau buku dulu, jadikan kenang-kenangan kepada mereka betapa wujudnya satu medan di negara kita yang menghimpunkan lebih daripada 1000 pempamer mengambil bahagian dalam Pesta Buku Kuala Lumpur tahun 2025. Ini ialah bab kata Tuan Haji Heer dengan Niron, ini adalah hari raya orang buku, iaitu Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Jadi petang ni, Doktor, kita akan membicarakan senario kursus sastra di institusi pengajian tinggi negara kita. Jadi saya ingin memperkenalkan bahawa Profesor Madya Dr. Kamareh Kamarudin ini ialah penyandang anugerah akademik negara bagi kategori seni dan kreativiti pada tahun 2019. Beliau juga merupakan panel yang sering dilantik sebagai penilai untuk sayembara pelbagai sayembara di peringkat negeri dan nasional. Jadi itu sendiri saya ingat sudah cukup untuk membayangkan bagaimana luasnya pengalaman beliau dalam dunia sastra, termasuk pendidikan dan juga penilaian. Jadi beliau juga telah menghasilkan kira-kira 15 buah buku, termasuk buku akademik dan juga buku kreatif, sama ada secara bersendirian ataupun berkumpulan. Jadi saya persilakan Adinda Kamariah untuk menceritakan secara umum tentang kursus sastra yang ditawarkan di IPTA. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan. Terima kasih Puan Azhar dan terima kasih pada Rumah Gapena, khususnya Studio Bayan ya. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada petang ni ya. Kalau mengikut tentang kita kata tadi senario ya, perkembangan kursus sastra di universiti, di IPTA khususnya, alhamdulillah setakat ni boleh dikatakan hampir semua IPTA ada kursus sastra, khususnya hampir semua research university.
universiti pendidikan. Universiti pendidikan ni seperti Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Melaya, UPM, USM, ya, dan UPSI, ya, Universiti Utara. Jadi kita kata kalau RU tu hampir semua ada lah, ya. Dan juga kecuali UTM agaknya. UiTM. UTM? UTM tak ada. UTM tak ada. Jadi ini menunjukkan satu, kita kata, perkembangan sangat menarik lah, ya, bahawa UiTM juga ada menawarkan UiTM ada kursus sastra, ada. Di bawah fakulti penulisan seni persembahan, ada. seni persembahan. Skrip drama kan, yes, ada kan. Jadi kalau saya sendirilah di UPM kan, di UPM sudah pastilah, ya, kami ada di bawah Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi ada 4 jabatan, dan 4 jabatan tu sudah pasti Jabatan Bahasa Melayu. Saya sendiri di bawah Jabatan Bahasa Melayu. Kami menawarkan program Bachelor Sastra Kesusastraan Melayu. Jadi di situlah, ya, kami menawarkan kursus sastra, ya, secara package. Maksudnya di situ semualah subjek, daripada teori, praktikal, dan juga kita kata analisis teks itu sendiri, ya. Jadi dalam konteks ini sudah pastilah, ya, teks sastra itu sangat penting untuk kita jadikan ia sebagai, kita kata, sebagai satu perisai lah, pelajar dapat memahami sastra itu dengan lebih akrab, dengan lebih intim, ya. Misal kita katakan tadi, kita ada teori, kemudian diaplikasikan kepada teks sastra, dan teks sastra itu juga nanti untuk digunakan, dan juga para pelajar itu melihat, membandingkan antara teks-teks yang ada, kita kata perkembangan hari inilah, ya, teks-teks sastra yang cukup banyak yang ada di pasaran. Jadi bagaimana teks sastra ni maksudnya buku-buku sastra, buku-buku antaranya novel, puisi, cerpen, sebab masyarakat umum mungkin tak faham bila kita kata teks sastra ni. Ya, betul. Teks sastra, buku sastra yang saya nampak jual banyak ini kan, novel, cerpen, novel, cerpen, ya. Jadi hal-hal begini sebenarnya dapat memberikan satu, kita kata, perkembangan yang juga menariklah, ya, kepada daripada masyarakat, pembaca, penulis buku sendiri, hubung kait antara pengarang, khalayak dan juga masyarakat itu sendiri. Jadi inilah maksudnya, kalau kita tanya soalan tu tadi, sastra adalah maksudnya di IPTA itu, dan mudah-mudahan dapat menyumbang kepada sukanya orang membaca. Macam Puan kata tadi kan, kita hari ini pesta buku, jadi itu hubungan sangat penting lah. Pelajar sekolah juga boleh mengenali buku sastra itu sendiri. Satu intake, satu pengambilan, berapa ramai pelajar? Kalau di UPM sendiri, di jabatan saya tu kita pecahkan 2 program Bachelor Sastra Bahasa Linguistik Melayu, dan program Bachelor Sastra Kesusastraan Melayu, dalam 100 orang begitu. 100 orang untuk satu pengambilan. Maksudnya satu pengambilan satu sesi ataupun satu semester? Satu sesi, ya. Maknanya satu sesi itu maksudnya 2 semester kan. Sesi ni 2025, 2026, ya. Ini semester yang kedua, ya. Jadi pengambilan seterusnya semester pertama untuk 25-26 tu pada bulan Oktober. Ni 24-25, silap, 24-25 semester 2 sekarang. Jadi untuk pengambilan seterusnya bulan 10 kemasukan sesi pertama semester 25-26 gitu. Okey, jadi kursus-kursus ni bukan sahaja yang ditawarkan kepada pelajar di jabatan yang berkenaan, tapi ada juga kursus-kursus yang dibuka kepada fakulti-fakulti lain. Jadi tentu bila kita buka pada fakulti lain, bermaksud pelbagai fakulti boleh, pelbagai pelajar daripada pelbagai fakulti boleh menyertainya. Jadi macam mana senario di UPM? Okey, baik. Kalau saya sendirilah, sepanjang saya berkhidmat di UPM, ada beberapa pelajar bukan daripada fakulti saya sendiri mengambil seperti semester ini khususnya saya mengajar novel Melayu, kursus novel Melayu. Ada seorang pelajar dari Fakulti Pertanian yang mengambil subjek itu. Jadi sebab kita buka novel Melayu ni, kita buka kepada umum, boleh ambil. Jadi alhamdulillah pada semester ni
pelajar tu daripada Fakulti Pertanian. Ada berapa banyak kursus yang dibuka untuk fakulti lain? Dia begini, dia tengok package. Jadi kalau saya sendiri, pengalaman saya di DPM ni, ada kita panggil kursus elektif, ada elektif tu maksud pilihan dah. Pilihan tu maksudnya semua pelajar boleh memilih kursus itu ya. Tapi kalau kursus wajib hanya dibuka kepada pelajar berkenaan. Pada berkenaan saja untuk menegakkan package-nya itu ya. Boleh sebutkan apakah dia nama kursus-kursus yang elektif tu? Elektif. Yang terbuka kepada semua pelajar. Macam tadi ya, novel Melayu, cerpen Melayu, puisi Melayu, karya agung, epik historiografi. Banyak. Banyaklah antara pilihan lah. Tapi kalau khusus wajib itu seperti teori sastra, kritikan sastra ya, itu dikhaskan kepada pelajar di inilah ya. Dan satu lagi khusus namanya khusus pelahiran bakat kreatif. Khusus ini menjadi khusus wajib untuk fakulti kami lah di Bahasa Moden Komunikasi. Sama ada dia mengambil khusus major dan sastra ataupun tidak? Ya betul. Sebab khusus ini macam saya katakan tadi di Fakulti Bahasa Moden Komunikasi ada 4 jabatan Bahasa Melayu, Jabatan Bahasa Inggeris, Jabatan Bahasa Asing. Bahasa asing ni terdiri daripada banyak bahasa lah, Jerman, Perancis, Arab, bahasa Mandarin ya. Dan satu lagi Jabatan Komunikasi. Jadi pada awal penubuhannya itu, keempat-empat jabatan ni wajib mengambil kursus pelahiran bakat kreatif. Tapi akhir-akhir ini hanya tinggal 3 jabatan saja. Jabatan Bahasa Melayu, Jabatan Bahasa Inggeris, Jabatan Bahasa Asing. Jabatan Komunikasi mungkin dia ada tuntutan lain sebab setiap 5 tahun sekali, 4 tahun sekali kami akan lakukan rombakan kurikulum. Jadi waktu itulah ya, pensyarah boleh menukar kursus mana yang boleh diambil, yang boleh tak ambil. Jadi buat sekarang ni Jabatan Komunikasi tak mengambil pelahiran bakat kreatif tu. Khusus pelahiran bakat kreatif namanya. Berapa ramai itu student? Untuk saya sebenarnya untuk kursus pelahiran bakat kreatif ni saya semester saya mengajar. Ya. Jadi maksudnya ditawarkan setiap semester. Setiap semester. Jadi setahun biasanya ada berapa tapi dia pelajar? mengikut tadilah package tu tadi. Jadi kalau semester ni saya mengajar kepada dia ada 2 kumpulan. Jadi kumpulan saya, kumpulan pertama, para pelajar kita dah kita kata asingkan. Maksudnya saya daripada pelajar bachelor sastra bahasa Inggeris. Jadi kumpulan 2 mungkin dia duduk dalam kumpulan masing-masing. Kumpulan masing-masing. Kelompok. Tidak diintegrasikan dengan jabatan-jabatan lain atau fakulti lain. Tidak. Tetapi sebab kita ada 2 kumpulan besar, biasanya kita akan ada pertukaran pelajar. Begitulah biasanya. Kelazimannya saya ingat dah hampir 20 tahun saya mengajar kursus tu. Pelahiran bakat kreatif ni lama betul, dia sangat lama. Awal saya masuk sampai sekarang saya mengajar, dan pernah satu ketika saya hampir kita kata tepu lah apa saya nak ajar lagi. Sebab saya pun sebab setiap semester saya mengajar, khususnya bila saya mendapat pelajar yang barangkali yang dia tidak barangkali meminati sastra. Jadi itu juga cabaran pada saya bagaimana saya nak supaya pelajar tu cinta kepada sastra. Dan mungkin barangkali kumpulan ni tak ada latar belakang langsung sastra, tak ada pengetahuan sastra. Dia begini, kalau saya lah daripada kajian saya juga dah barangkali, sebenarnya bernama warga negara Malaysia sudah pasti mereka ada latar belakang sastra sebab mereka belajar Komsas, Komsas di sekolah. Jadi tak pelik sebenarnya. Namun dalam masa yang sama, bila mereka hanya belajar Komsas tu di sekolah, kemudian mereka sudah berlari bidang, seperti masuk diploma atau masuk matrikulasi, dan akhirnya masuk pula di Fakulti Bahasa Moden, ambil bahasa Arab contoh, ambil bahasa Jerman. Jadi itu mungkin satu kita kata konflik dalam diri. Bila mereka mengambil pelahiran bakat kreatif ni, mereka wajib dan mereka terpaksa membaca sastra Melayu. Itulah barangkali ada sedikit dilema dan konflik dalam diri mereka lah. Dan saya terpaksa kita berlapang dada menerima pelajar-pelajar begini. Maksudnya pelajar-pelajar ni walaupun belajar Komsas tapi sebenarnya masih tidak mesra dengan sastra. Ya betul. Kali belajar Komsas untuk tujuan peperiksaan saja. Sekiranya ada penonton kita yang tidak
faham apa itu Komsas. Komsas ialah komponen sastra dalam mata pelajaran Bahasa Melayu yang mula diperkenalkan di sekolah-sekolah menengah seluruh Malaysia pada tahun 2000 yang mana komponen ini terdiri daripada novel, menggunakan teks jurnal novel, cerpen dan puisi. Puisi juga terbahagi puisi warisan dan juga puisi moden. Jadi kalau kita fikir dalam tempoh 5 tahun, oleh sebab di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, maka semua pelajar tidak boleh tidak harus ikuti Komsas. Dan kerana mata pelajaran Bahasa Melayu ialah mata pelajaran wajib. Dan tidak boleh tidak, mereka harus menghadamkan teks-teks itu, sama ada menghadamkannya sendiri ataupun menghafalnya daripada buku-buku ulang kaji. Tapi macam mana pun sebenarnya kalau kita kira dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5, itu kalau novel dah ada 5 novel sepatutnya dibaca kan. Ya, betul. Jadi itu kalau kita ikut zon. Jadi kita dibahagi kepada 4 zon. Saya boleh tahu hak Komsas sebab saya terlibat dalam penerbitan buku-buku Komsas. Jadi ada 4 zon di seluruh Malaysia. Jadi setiap zon tu menggunakan teks yang berbeza. Jadi saya tahu ada beberapa sekolah yang sangat proaktif, dia pilih teks yang mungkin lebih seronok daripada teks yang ditetapkan untuk zon dia, sebab tak ada halangan kan, boleh walaupun tidak janji ada teksnya, sama ada teks yang ditetapkan di zon berkenaan ataupun tidak. So, apabila dalam peperiksaan, maka semua soalan akan keluar daripada semua teks itu, semua buku teks. Jadi kalau kita fikir dari segi logiknya, 5 tahun terasuh dalam semua bidang-bidang ini, novel, cerpen, puisi. Tak ada alasan kenapa ada pelajar masih tidak mengerti apa itu sastra. Benar. Tapi realitinya? Realitinya tidak. Di mana kesilapnya itu? Betul. Inilah barangkali menjadi satu cabaran yang sangat besar pada diri saya lah. Saya katakan tadi hampir 20 tahun saya berkhidmat di UPM. Dan saya mengajar kursus yang sama saban semester, khususnya kursus penlahiran bakat kreatif tu. Dan ini memberikan satu, saya kata, ruang atau kita kata peluang untuk saya juga bermuhasabah diri tentang bagaimana lagi saya nak menjadikan dunia sastra ini, dunia kreativiti ini menjadi satu kecintaan kepada generasi muda hari ini. Oh, tu besar tu. Besar. Menjadikan dunia kreativiti sebagai kecintaan bagi pelajar. Sebab khusus ni sebenarnya, selain kita membaca teks sastra, buku sastra, pelajar juga harus menghasilkan karya. Buat cerpen, buat sajak. Jadi kalaulah mereka baca pun mereka dah tak suka, apatah lagi mereka nak buat karya. Itu yang menjadi satu kerisauan lah sebagai seorang pendidik kan. Dia tu saya sangat risau. Maksudnya semua pelajar penglahiran bakat kreatif ni harus menghasilkan apa, cerpen? Ya, betul. Saya di hujung pengajian mereka kena hasilkan berapa cerpen? Kalau saya ni terpulang kepada kumpulan saya katakan tadi kan. Kalau kumpulan saya tetapkan 2 buah cerpen, 5 buah sajak. Oh, banyak tu. Ya. Untuk satu semester Satu semester. Dan kalau untuk kumpulan lain barangkali mereka mungkin suruh buat novel, ada cara suruh buat satu buah novel saja. Atau ada yang menghasilkannya? Ada. Setiap semester? Setiap semester ada yang menghasilkannya? Novel? Tidak juga. Saya semester ni ada 2 pelajar sedang buat novel tu. Oh, hebat. Dia kata dia nak buat novel. Okay, saya kata boleh. Kalau buat novel tak perlu buat cerpen. Maksudnya pilihan. Ini mereka pernah berpengalaman menghasilkan novel sebelum ni? Okey, baik. Yang tak semester ni alhamdulillah saya belajar daripada Bachelor Sastra Bahasa Inggeris. Jadi saya katakan pelajar boleh memilih nak buat cerpen atau buat novel. Jadi 66 orang, 65 begitulah ya. 2 orang angkat tangan, dia kata nak buat novel. Jadi saya kata silakan. Mereka berpengalaman ataupun mereka baru percubaan pertama? Percubaan pertama. Oh, okay. Tetapi mereka kata mereka dah banyak membaca novel-novel. Novel Melayu, novel Inggeris. Jadi saya pun kata teruja nak menghasilkan karya sendiri. Teruja nak. Kuliah minggu pertama saya tu mereka dah ada draft. Oh, ni dah minggu ke-10, minggu ke-10 di kampus. Mereka kata mereka dah hampir siap lah. Sebab biasanya minggu ke-10, ke-11 saya dah suruh pelajar hantar lah. Barangkali kursus ini tidak ada peperiksaan?
Ada 30%. Oh, 70% ada tugasan. Tugasannya Berbaki tu macam tu 30 saja. Jadi sebenarnya mungkin kursus ni memberi sedikit keringanan kepada pelajar yang mengikutinya oleh sebab sikit saja peperiksaan. Ya, betul. Yang penting menghasilkan karya. Menghasilkan karya. Jadi mutu karya macam mana secara umumnya? Setakat ni sebab seperti saya katakan tadi, novel tak ramai yang buat, tak semesta seorang ataupun tak ada langsung ya. Cerpen yang banyak. Jadi cerpen ni begitulah. Kalau 2 buah cerpen tu nak dapat yang dua-dua bagus tu sukarlah. Sangat sukar. Ni cerpen berapa panjang? Panjang 8 hingga 15 halaman. Double spacing, langkau 2 baris kan. Jadi tema biasanya kalau dulu saya bebas, tapi sejak akhir ini saya kawal tema. Sebab saya bimbang asyik cinta. Ini juga menjadi satu hambatan. Ada masalah ke kalau novel cinta ni? Cerpen cinta ni? Cerpen cinta. Klise. Sebab dia punya cintanya cinta stereotype. Cinta badani. Cinta badani. Ya, betul. Barangkali ada orang tak faham apa tu maksud cinta badani ni. Para penonton sekalian, cinta badani ni ialah cinta lahiriah saja. Kan? Falsafahnya ringan saja. Jatuh cinta sebab bibirnya indah. Wajahnya kacak. Handsome. Ini anak muda lah. Terlalu mentah lah. Fitrah anak muda ya. Fitrah anak muda. Jadi maksudnya kalau kita katakan dari segi peratusannya, katakanlah daripada 50 pelajar, barangkali berapa orang yang menghasilkan cerpen cinta? Separuh. Separuh. Okey. Jadi sebab itu saya maksudnya yang separuh ni semua tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Jadi mungkin mereka terpengaruh dengan TV. Drama TV dan dengan senario di pasaran. Sebab kita kan ada banyak novel-novel popular, novel-novel yang memang bercakap tajuk I love you, you love me. Aduh mak. Itu suamiku ustaz contoh ya. Cerpen yang akan menjelma lebih kurang menjelma sebegitu rupa. Jadi tak sangat, perlu masuk universiti untuk menghasilkan tajuk-tajuk sangat seperti itu. mendukacitakan saya. Sebab itulah sejak akhir ini saya kawal temanya. Saya kata tema cinta, tapi cinta yang bagaimana? Cinta yang bermaruah. Kena terang lah cinta bermaruah tu macam mana. Cinta pada Ini sudah berapa lama yang dikawal tema ni? Dikawal ni sejak 5 tahun ke belakang ni. Ada perbezaan dari segi penghasilan? Alhamdulillah ada perbezaan. Ya. Ketara, sangat ketara bila munculnya cinta kepada warisan budaya Melayu. Okey, itu hebat. Cinta kepada makanan Melayu. Alhamdulillah. Lonjakan yang cukup tinggi Yang cukup tinggi. Daripada badani terus pergi falsafi. Ini sebab saya sendiri barangkali pernah mengalami tekanan sebab saya menyemak cerpennya. Klise betul. Boleh dibayangkan. Okey. Jadi itulah ada cabaran. perbezaan dari segi gender, lelaki dengan perempuan yang mengikuti kursus ni? Yelah, kita sejak akhir ini kita tahu ya, di universiti peratusan wanita lebih ramai daripada lelaki sebenarnya. Itu tak dapat nafikan dah. Di mana-mana universiti itu pun. Senario yang berlaku hari ini. Jadi kita raikanlah saja itu, dan saya nampak, tapi dari segi mutu atau dari pencapaian saya nampak tak ada beza lah. Maksudnya dari segi bilangan? Bilangan memang ada beza tadi. Maksudnya perempuan lebih mendominasi, dominasi pada lelaki. Tersilap. Tetapi dari segi kegigihan, ketekunan, mereka sama je. Ada pelajar yang memang betul-betul kan tekun. Dari segi merit pun lebih kurang je. Lebih kurang. Bukan kerana lelaki dia lebih pandai ke. Tidak. Tulis lagi sedap ke. Tidak. Okey. Jadi kita pun nampaknya masa begitu cepat berlalu dan kita sudah hampir ke penghujung. Sedar tak sedar tajuk ni barangkali bagi separuh orang dah tajuk kan. Sebenarnya di universiti dan di sekolah lah tempat kita mengasuh anak-anak kita untuk belajar mengenal budaya, belajar berfikir, belajar merenung, belajar menghargai. Yang mana itu sangat mudah untuk kita
asuhkan melalui sastra. Bagaimana kita sendiri mengenali budaya kita, mengenali warisan kita, mengenali pemikiran masyarakat yang terdahulu, nenek moyang kita, dengan mudahnya dengan membaca karya-karya kita, termasuklah teks-teks klasik kita, hikayat-hikayat. Jadi kita harapkanlah melalui penawaran khusus-khusus sastra di universiti akan memberikan impak yang hebat. Apa rumusan daripada Dr. Kamariah? Baik. Jadi sepanjang saya kita kata bergelumang dengan dunia sastra ini di dalam kampus maupun di luar kampus, harapan saya sudah pastilah sangat besar, sangat tinggi supaya masyarakat, khusus generasi muda, anak-anak muda kita memahami makna sastra itu bukan sekadar kita kata lapisan-lapisan permukaan, tetapi lapisan yang sangat dalam, yang tersurat dan tersirat. Kita nak yang tersurat saja. Lihat di luar, makna sastra itu adalah kita kata keseronokan, baca nak seronok, nak berhibur, tetapi sastra ini sebenarnya mempunyai satu kita kata matlamat yang sangat tinggi, sangat-sangat besarlah impak daripada masyarakat. Sebab dengan sastra lah dapat membentuk pribadi manusia, dapat membentuk insan, dapat membentuk ihsan. Jadi perkara-perkara begini saya fikir melalui sastra juga dapat membawa kita kepada hablum minallah, hablum minannas, hablum minalam. Hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam, dan hubungan kita dengan Yang Maha Pencipta. Jadi tanpa sastra saya fikir jiwa kita juga barangkali kosong. Jadi untuk mengisi kekosongan jiwa ini, sebab hari ini kan ada banyak masalah sosial di luar sana, saya sangat bimbang sebenarnya, khususnya kita telah wabak penyakit, wabak masalah, semua wabak akhlak. Jadi dengan sastra lah dapat membangun jiwa, khususnya terapi. Dengan menulis tu sebenarnya anak-anak muda dapat melahirkan, menzahirkan perasaan dia, emosi dia, jiwa dia melalui penulisan. Dan saya nampak perkara-perkara gini boleh kita atasi, boleh kita jadikan ia sebagai sandaran, merawat daripada segala kemelut-kemelut itu. Nampaknya Dr. Kamariah makin di ujung makin dilontarkan lagi benda yang besar. Sebenarnya ini mungkin satu trik Dr. Kamariah untuk kita perlu mengadakan satu lagi sesi podcast bersama dengan beliau, kerana di peringkat pengajian tinggi Dr. Kamariah dikenali sebagai pakar dalam sastra Islam, dengan mengembangkan teori takmilah yang telah diperkenalkan oleh Dr. Syafiq Abu Bakar. Jadi konsep takmilah itulah yang biasa menjadi lagangan Dr. Kamariah dalam sastra Islam. Jadi kita pada petang ini berasa amat sukacita menerima kehadiran beliau dan dapat bersama-sama tukar-tukar fikiran, cerita-cerita. Rasa tak puas dalam tempoh yang singkat ni, tiba-tiba dah tamat masa kita. Jadi kita harap Studio Bayan akan terus menerima kunjungan daripada Dr. Kamariah dan sahabat-sahabat kita di universiti untuk membincangkan tentang perkembangan pendidikan sastra dan penerimaannya, penguasaannya di kalangan anak-anak kita, supaya hajat kita, cita kita. Saya ingat Gapena selari dengan impian para pensyarah sastra di Menara Gading, iaitu untuk mempertahankan sastra Melayu, bahasa Melayu, budaya Melayu sebagai perjuangan kita untuk mempertahankan jati diri kita sebagai anak watan. Jadi Studio Gapena, Studio Bayan at TV Gapena mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Adinda Kamariah dan harap kita dapat berjumpa lagi. Demikianlah tamat sesi podcast kita pada petang ini, dan kami di Studio Bayan mengucapkan terima kasih atas perhatian yang saudara-saudara berikan, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Studio Bayan at TV Gapena.